Tunggu whistle masuk. Whistle baru masuk. Tidak dia force side. Force side kena out. Ni whistle. Players belakang lain. Tadi macam di final. Kita kena lari ya? Shake opponent's hand first before you start. Okay? Oh, ni shake hand first. Wah, Kau tengah dulu. itu kan sini. My God. Okay, jom. Penentuan ni. Final. Inilah Final line lah. So kena ada 2 orang ambil bola sebelah kiri. Kena balik. Belakang. So player ni lah, 1-2 ni ambil bola dulu. Dah ada dah 2 orang. So you middle kan? You middle lah, you go middle. Okay. Dua ni dah ada dah. Okay, go. Okay, go. Dia macam ni bang? Dia balik ambil. Dah boleh balik dah. Ni kira dah hidup ni. Tapi bola pipi buat pikir. Okay. Kira ambil bola. Susah, pick up the ball straight away and pass. Boleh. Easy that way. Easy only. Balik. Boleh jalan je. Jalan je. Boom. Jalan. Boleh. Okay, reset. Okay, reset. Behind. Who get the ball? Belakang. Who get the ball? Okay. Boleh semula. Okay, ready? So, saya ref kena tengok lain lah. Native balik, betul kena on balik. Native tu dah boleh tu dah. Nampak tak? Siapa nanti? Selalunya orang belah sana. Belah sana lah. Selalunya dia 3 orang tu akan, bila kita masuk 2, dia akan pecah masuk 3. Dia akan susun dah. Mana-mana. Dia dah tu dah. Dia tak kelompok sana kan. Senang kan. Janji dalam kawasan permainan. Jangan keluar pada merah ni. Pijak pun tak boleh. So pas kat dia pun boleh juga kan sebelah kan? Dia dah tengah middle. Tengah. So 3 orang tu dia akan macam berselerak sebenarnya kan. Jadi kena tengok orang lah. Selalunya 3 orang tu dia datang ke sini. Ambil je. Kita kalau kita nak jalan, kita nak bola, kita tak boleh
Tengah tu. 5 satu lagi mana? Satu lagi bola. Satu lagi lah. Bertukar lah. Dia selanda lah. Oh. Itu. Ah tu dah ada. Ini semua kena ke tepi. Ah, ke tepi. Lagi satu bola tu nanti akan kena. Kan? Kan dia orang duduk tepi ni kan. Line dia warna merah kan, aktif merah ni kan. Dia pandai-pandai lah elak kan. Nanti dia dah makin laju tu, bola tu makin laju. Dah sebab first time bang. Ya. Bukan ni pun baru. Bukan ni kan baru dia bukan prestasi tinggi fizikal kan. Kita kan satu bola. Betul. Di sekolah pun dipanggil sukan perpaduan. Macam ni frisbee. Ada game tau di Sekolah menengah kan. sekolah menengah pun ada. Frisbee. Lepas tu lompat tali tu. Lompat tali. Perpaduan lah. Ini perpaduan ni. Dia panggil sukan perpaduan lah. Maknanya kita dan dia bola ni pun ada 2 jenis. Betul lah. Pas kena. Dia kena aware lah. Ambil. Lepas tu kena balik. Dia jalan lah. Jangan statik kan. Jangan lebih pada yang lepas activation tu. Okay, alright. Tapi kena hati-hati lah. Orang sana pun akan balik kan. Kalau kita pergi ke sana, dia dah tunggu dah. Dia dah tunggu dah kat sana kan. Dan strategi kena dia. Tu lah. Tapi kalau dia balik bola lambung tu, kita senang dia tangkap. Dia tengah tangkap, kalau dia out, kita dapat masuk satu. Ya, betul. Betul. Dia nak balik tu, jangan belon sangat. Orang kata belon lah kan. Jangan balik belon lah kan. Balik belon. Habis ya. Lepas tu bodoh. Seladah. Tapi kalau dapat tangkap lagi better kan. Bola dia kan. Janji cash kan. Tak kira lah. Kalau kena ni, dia dapat tangkap. Dapat tangkap. Cash. As long tak jatuh. Jangan jatuh. Alright. So kalau kena macam headshot dekat badan dia kan. Tapi bola tak jatuh, tapi kita dapat tangkap. Cash. Dia kalah lah. Dia out. Lawan kalah. Dia kalah. Dia out seorang. Yang baling tu out. Kita dapat satu masuk. Ingatkan kalau kena dah keluar habis dah. Dah. Dia jangan bagi bola tu mati Alright. Ikut strategi ya. Bola acah. Bola swing tu kan. Satu lagi kalau ni ada pengumpan lah kan. Pihak lawan tengok pengumpan ni, kita kat belakang dah ready dah kan. Dia ke depan ni Yelah bagi. dia tengok depan kan. Orang kat depan tu duk acah kan. Dah boleh start ke? Tapi kita jangan shake sangat. Jadi tu Yang basic saja kena out. Susun bola. Satu lagi kau sana ya? Saya dengan cikgu tu. Contoh macam ni. Boleh ke mana-mana tidak? Awak terlepas. Dia dah pergi. Oh ni. Kalau ni tak bounce, Kan, tashin ben. Sorry.
Okay, ready. Kita mana, Kod? Ref A powder datang saja. Dia sesilap jalan. Ref A. Oh, itu dia. Siapa? Oh. Kita call sana. Jom. Dia kau mana? Call sana lah. So saya assistant lah. Kita gila-gila. Sini back kita. Jom. Alah, nanti dah start main dia pandai lah. Dia tengok kawan-kawan dia sedang pandai. Okay, let's go. Sorry. Bola dia, bola. Bola dia kan? Ada. Tak baik dekat sini. Jom. So kita set time 5. dia tu? Tak ada tu. Siapa? Ni menang pergi hak Nyai dia, betul? Pergi Phuket. Oi. Tak main-main ni. Dia pula garang. Kita bayar dia. Kita ni semua orang komen di belakang. Dari pagi main. Ya, saya kata. Siapa beri menang dia? Yuk cuba you pegang tangan mana you. Tangan you ada sesuatu.
dia. Betul. Asyik keluar. Itulah you ni tangan you. Ni tak cukup kuat. Oh ni. Oh. Okey. Ha, macam tu. Jadi lah. Abang ni tak reti lah. Tahu ya. Kalau pakai iPhone apa? Tak tahu dia orang osong-osong lepas tu keluar. Aku tak faham. Seriously tak faham. Osong untuk tanah main ke? Aku Yelah, merah dia orang dua-dua merah. Oh, Saya nombor 3 dengan 4 merah. oh iya ke? Oh betul lah. Dia bijak tu. I follow sikit lah sebab Cik. Bocah. Tadi cakap lain. satu yang ni betul-betul luas. Akak ni ni lah kuat ngaji lah. Sebab dari tadi dia menang. Dia kenapa tak elak ke apa tunduk ke? Ada dua lah. Tapi sebenarnya ada satu yang happening. Siapa yang pergi Phuket ni? Bodoh. Itu tim kau gila. Bagi dia. Kata Syah banyak mengaji. Baru cakap kuat mengaji. Okey. Skill tim diorang si Adi. Walk over. Thank you. Walk over dah. Lepas ni. Ni semua taktik-taktik lah. Medic mana weh medic? Kata kalau dalam game sebenar, benda ni makan masa. Yelah tu dia orang sengaja lah. Taktik lah tu. Okey. Ni yang buat macam ni ialah tim yang tengah leading. Macam mana nak record sebenarnya ni bang? Sana ke sana? Tak tahu ke mana. Ganti dengan akak kaki ayam lah. Oh akak tu. Sis. Lady juga. Weh tu lady tu guys. Sini semua lelaki.
tapi ya. Bola, come. Alamak, dah habis saya rasa. Tangan dulu lah. 去。 4-4. Popular ni gitu kan. Dalam menang. Jauh sangat ni. Hasil scoring. Subuh ni tak bermakna. Organizer ni cepat. Roy. Like keberadaan you tiada di sini. How can you be organizer? Nak cari volunteer sebab apa tim dia orang tak ada siapa nak buat. Tapi cari volunteer macam kita biar je. Bodoh. Terangkan. Even referee tu pun cakap dia nak. Oh, you kat ni ke? Dia nak relay kat kita. We're just here to do shit. Macam cover sheet. Okay lah juga dia dapat yang kicker ball ni. Lagi sedih. Dah memang. Tak lega. Ye, Joey cuti. Taklah. I rasa macam Johnny lebih bagus daripada Joey lebih bagus daripada dia. Normal. Tadi Normal kat situ nanti mana dia. Saya jalan nak cari captain nak sign kan. Lepas dia cakap, hey, hi, hello. I cakap dia kenal aku tu, mampus lah aku. Dia cakap, hi madam. Kita buat cakap, captain. Bagus dia. Mana dia? Seriously, nervous gila. Tapi dia tahu yang I duduk sini tadi dia nampak. Tapi actually kan macam memang dia tak marah sangat dekat orang bawahan macam tu. Dia lebih macam marah dekat bawah macam saya. 3 minutes, hold. 3 minutes, hold. Hold. What's that lady?
06 ni jauh. Wow, boleh. Lah mati dia. Kapten dia yang jauh tadi. Okay, Fiza. Laju Noah laju. Kita pukul 2 dapat datang weh. Okay, 2 apa? Aku putih. 3-nya. Aduh, lebih lagi. Kenapa? Sependak ni. Berapa laju? Dan. Menteng. Ai pula yang nebus. Ramai lagi. Mat capek. Dan menteng. Sekarang dia tinggal. Ya tak boleh lah. Nak sambung dia. Keluar lah. Alisa. Oh. Menang. Yalah. Okay, come on. Come on, Papa. Bila you tak pegang kan, opposite tu menang. Come on. I notice. Tangan Ala delak kan. Boleh lagi. Menteng. Nanti menang lagi bro. Ya ke? 1 minute. Empat ini. 1 minute. Menteng. Weh. Apa you buat macam biasa je? Buat apa? Laki draw apa? Laki draw I punya rumah. Oh, bapa. Ya laki. Senang cakap sini. Sayang awak pergi lah. Biasa tangan awak. Sekali betul lah dia. Macam ni ya? Ha, korek. Mak. Ni, tadi. Ui. Sorry. Anak catch bola tu. Sorry weh. Anak catch bola tu. Tu apa tu? Kali game. Still win. Menteng. Menteng, Dan. Woo. Ini air saya tadi kan? Gambar kita 5 belum gini. Siapa nak tolong ambil? Betul. Pegang bola.
bola siapa? Oh, ya. Jom lah. Ha? Apa? Di tempat ni punya kan? Tempat ni. Ni ada tu. Ni apa? On. Gambar dengan dia orang nak? Ha. Jom. Jom gambar dengan dia orang nak? Gambar dengan dia orang nak? Ha? Kita sajalah. Jangan. Kita je lah. Kita nak popularkan ni. Tak payahlah. Ha? Tak payahlah. Kita ini pun apa? Samsung apa? Siri apa? 20. Not 20 lah. Masih lama kan? Masih boleh pakai lama. Tengok saya punya. Thank you, Rafi. Ya, kita 5 orang. Kat ni, bola ni. Mana Abang Amir? Siapa? Kat mana? Ni terang ah. Ni. Organizer kita. Ni. Ya. Saya host. Host. Organizer dia orang. Ambil gambar kita. Boleh. Tolong. Nak masuk sekali lah. Apa lah. Nanti kita orang dulu. Nanti Imam masuk. Jadi kita selfie. Okey. Dokumentasi.
Badminton got 2 games.